Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video kali ini aku nak tunjukkan tali-tali casting yang aku sendiri pakai, yang harga orang kata mampu milik, yang murah-murah lah. Okey, tapi boleh pakai punya lah. Memang aku dah pakai lama dah. Okey, tapi sebelum tu macam biasa, kalau yang mana baru lagi singgah dekat kita punya YouTube channel ataupun yang mana belum subscribe lah lebih tepatnya, bantu kita subscribe, tekan button subscribe tu. Subscribe dulu kita punya YouTube channel dan kalau boleh like, komen dan share sekali lah kita punya YouTube channel. Okey, tak lupa juga kalau korang nak tali-tali pancing ni, tali-tali casting lah khususnya. Okey, korang boleh pergi dekat bag kita. Dekat video kita tu ada bag. Korang boleh grab kat situ. Tapi kalau korang tak nampak bag tu, korang boleh pergi dekat bahagian description. Dia kalau bawah video tu dia ada more kan. Korang klik je dekat more tu. Okey. Dekat more tu yang tu bahagian description lah. Dekat bahagian description tu adalah produk-produk ni ataupun item-item ni. Korang tinggal pilih je korang nak yang mana satu. Dia ada banyak jenis lah. Ada banyak jenis, ada harga pun berlain-lain, lain-lain juga. Korang pilih je korang nak yang mana satu, korang boleh grab dan terus dapatkan dekat situlah. Okey, dekat bag ataupun dekat bahagian description. Okey, untuk kali ni yang ni semua ni tali-tali pancing yang aku pakai ketika kalau aku nak casting lah. Tak kisahlah BC ke, spinning ke. Yang ni memang antara tali-tali yang murah. Kita bukan nak cerita yang tali berjenama. Kalau tali berjenama yang mahal tu, yang tu memang kualiti dia lain. Tapi untuk yang tali yang murah-murah, yang harga mampu milik, yang boleh pakai lah, yang ni memang aku sendiri pakai. Ada juga jenis yang lain yang aku pakai, tapi ada juga yang orang kata yang tak boleh pakai, ada yang boleh pakai. Tapi yang bagi aku, yang aku memang selalu pakai, yang recommend jugalah, inilah dia tali-tali dia. Okey, yang pertama kalau korang nak untuk ultralight lah, set-set ultralight ni, aku tak adalah selalu sangat pakai tali-tali yang micro ni, tapi yang ni antara yang yang boleh pakai juga. Kawan aku pun pakai dan ramai jugalah yang pakai. Kita ada Seahawk Gachiri ni. Okey, kita ada Seahawk Gachiri ni. Okey, untuk yang ni 6LB, betul lah, 6LB kalau korang tengok, dia punya packaging dia kecil je. Kalau dalam gambar kalau korang nampak besar tu, sebenarnya dia kecil je. Okey, dia kecil sebab dia ialah 6LB kan. 6LB ni macam tali benang orang kata. Memang sangat-sangat sesuai lah untuk set-set ultralight. Memang betul-betul light game punya orang kata. Tapi yang ni kalau orang kata, kalau korang main dekat kawasan-kawasan yang heavy tu, kalau tersangkut tu faham lah. Nasib lah kan. Nasib lah kalau nak selamat tu. Korang punya gewang-gewang tu kan. Faham-faham lah kalau main ultralight ni. Kalau tempat heavy tu memang kena berhati-hati lah. Elakkan daripada tersangkut korang punya gewang-gewang ke, jig korang ke. Tak kisahlah. Sebab iyalah tali 9LB kita pun faham kan. Kita pun faham. Tapi yang ni antara tali yang memang ramai yang pakai. Memang antara tali yang harga boleh dengar, boleh pakai untuk ultralight. Yang ni 6LB 100 meter. Okey, tali dia packaging memang kecil je, comel je. Okey, kalau yang tak tahu lagi lah, dia lebih kurang 3 jari lebih sikit kalau jari aku lah. Okey, ni Seahawk Gachiri. Alright, untuk ultralight lah. Ni nampak ni, dia tulis ultralight. Depan ni pun ada ultralight. Okey, yang ni 6LB. Kalau korang nak LB yang lain pun boleh juga, tak ada masalah. Nak yang tebal sikit pun boleh. Seahawk Gachiri daripada Seahawk lah. Okey, kita pergi ke nombor 2 Yang nombor 2 ni dengan yang seterusnya ni, memang yang ni yang biasa aku selalu pakai. Tak kisah dekat spinning ke, dekat BC ke. Tapi lebihnya kepada BC lah. Sebab dia kali 4. Sebab kalau dekat spinning tu kadang-kadang aku ada pakai juga yang kali 8. Okey, tapi kadang-kadang lah. Tapi kebiasaannya aku ambil yang kali 4. Bukan apa, kali 4 ni tali dia memang agak kasar. Tali dia memang agak kasar. Kali 4 tu tahu cakap, kali 4 dengan kali 8 beza dia memang jauh sikit. Kali 8 tu dia tali dia lebih halus, lebih bulat. Cumanya kalau nak berbanding yang kali 4 ni, kalau korang nak main tempat-tempat heavy, contoh kalau korang nak casting haruan, kan banyak pelepas-pelepas sawit tu kan. Seeloknya lah, seeloknya korang ambil lah kali 4 ni. Dia lebih, bagi aku dia lebih tahan, terutamanya dekat BC. Dekat BC
Bukannya tempat yang heavy. BC ni kita tahu dah, bila kita baling, memang BC ni daya geseran antara tali tu dia memang tinggi. Jadi kalau kali 8 tu, kalau untuk tali-tali murah ni tak banyak sangatlah pilihan. Tapi kalau tali-tali yang berjenama tu tak kisahlah kan. Tapi tali-tali berjenama pun ada yang tak boleh pakai juga. Ada juga orang kata senang rosak juga kalau bila pakai dekat BC. Jadi aku ambil pilihan kalau untuk BC ni aku just pakai tali-tali murah yang macam ni. Yang ni insya-Allah boleh pakai lah. Sebab aku sendiri yang pakai ni. Boleh lah tahan 2-3 bulan. Kalau kena air laut tu 2-3 bulan tu still okey lagi. Tapi dah harga pun memang murah orang kata. Kalau korang nak tukar tiap bulan boleh, nak tukar 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pun boleh, tak ada masalah. Sebab tali dah harga terlalu murah. Kalau tali-tali mahal tu lain cerita lah. Mungkin setahun sekali ataupun 6 bulan sekali baru korang nak tukar kan. Okey. Iaitu kita ada tali daripada Sisir ni. Yang ni antara tali aku pakai Sisir Sisir Jisul. Sisir Jisul kali 4. Yang ni pun dia ada juga yang keluaran untuk apa ni, yang ultralight. Untuk tali yang halus pun dia ada juga ni. Cuma aku tak pernah pakai lah. Yang aku pernah pakai yang jenis macam ni 24 LB dengan 16 LB. Biasanya 16 ke 20 LB lah. 16 ke 25 LB aku akan cari untuk tali casting ni, tak kisah spinning ataupun BC. 16 ke 24 LB ni. Memang yang ni antara tali aku pakai lah. Okey. Untuk Sisir Jisul ni, yang ini warna pun ada, aku tak ingat warna apa lagi dia ada. Tapi kalau yang dekat aku ni, okey, untuk yang dekat aku ni, kejap aku buka. Yang ni susah sangat nak bukanya. Kita buka yang ni. Yang ni macam dah pernah buka. Okey, untuk yang aku ni, yang ni aku ambil ni yang jenis warna ni tau. Aku tak pastilah ada warna lain ke tak, tapi rasa ni macam tak ada. Rasa ni macam tak ada tau. Tapi yang ni memang ni lah, colour ni lah yang biasanya aku pakai. Okey, tak silap aku dia memang colour ni je. Cuma yang berbeza colour kalau korang ambil yang tali apa ni, tali dia yang untuk ultralight punya tu. Okey. Ini untuk Sisir Jisul kali 4. Okey. Nombor 2, kalau stok untuk Sisir Jisul ni tak ada, yang paling kegemaran aku lah sebenarnya. Sebenarnya paling kegemaran aku bukan Sisir ni. Paling kegemaran aku yang ni, paling top sekali lah, Proberos. Rasanya memang dah ramai tahu, memang dah ramai dah yang pakai tali ni. Okey. Untuk tali Proberos ni memang kalau kau nak main casting haruan, kau nak main casting dekat laut, kolam, memang aku recommend sangat. Tali dia memang sangat-sangat tahan. Okey, yang aku biasa pakai memang 20 LB lah. Kebanyakannya 20 LB. Kalau 20 LB habis, aku akan ambil yang 25 LB ataupun yang bawah 20 LB tu, yang berapa, 15 LB tak silap aku. Aku akan pakai 3 ni. Dia 15, 20, 25. Kiranya antara 15 ke 25 LB lah yang aku akan cari. Tengok yang mana available lah tali dah. Yang mana ada stok orang kata kan. Kalau dah habis aku ambil yang LB ni, yang ni lah. Tapi yang bawah daripada 15 LB untuk Sisir ataupun Proberos ni aku tak pernah pakai lagi lah. Tak pernah pakai lagi. Sebabnya aku nakkan ketahanan tu. Jadi bila contohnya gewang-gewang aku ni tersangkut, tak senang putus, tak senang kena cukai jugalah dekat situ. Okey. Tapi kalau korang nak pakai yang halus lagi, terpulang dekat korang. Kalau untuk aku, memang aku pakai dari 15 LB sampai ke 25 LB. Tengok available yang mana. Tapi biasanya aku akan cari yang 20 lah. Kalau boleh dapat 20, aku ambil 20. Kalau tak ada, aku ambil yang 15 tu. Kalau tak ada juga, no choice, aku akan ambil yang 25 lah. Okay. Alright, ini untuk yang Proberos. Proberos ni dia ada macam-macam warna. Ikutlah warna apa yang ada. Ada yang warna tali yang apa ni, warna-warni ada. Macam yang ni. Yang ni aku ada ni, yang ni warna biru. Okey, warna biru. Yang ni pun 100 meter tau. Aku lupa nak bagi tahu. Untuk Sisir ni pun tadi 100 meter juga. Memang kalau 1 meter ni cukup lah untuk mesin-mesin casting ni. Mesin-mesin casting memang cukup. Okey, memang sangat-sangat cukup lah. Okey, ni untuk Proberos tali casting kita kali 4. Dan yang terakhir, kita mestilah kena ada leader bila casting ni. Tak adalah mesti. Sebenarnya ikut orang. Nak pakai boleh, tak nak pakai boleh leader ni. Kalau bagi aku lah. Bagi aku, orang nak pakai boleh, tak boleh pakai boleh. Tak payah pakai pun tak apa. Tapi better pakai, terutamanya spot-spot yang berbatu-batu yang heavy-heavy ni. Sebab yang ini nak tambahkan lagi kekuatan
bila dekat tempat-tempat yang heavy ni, terutamanya batu-batu tu. Sebab kalau yalah, kita tali benang kita ni dah halus, jadi yang ni kita kena ambil yang kasar sikit lah. Macam aku ni, aku pakai yang 45 lb kalau tak silap aku lah. Kalau aku 45 lb ke 39 lb, dia macam tu lah. Tapi agak kasar juga. Tapi yang ni aku je suka, yang ni dia soft carbon tau. Soft carbon, dia bukan hard carbon tau. Soft carbon ni memang kalau orang kata kalau main tempat karang tu senang betul, tapi aku pakai okey je lah, tak ada masalah lah kali ni. Setakat ni okey je. Cuma soft carbon ni yang buat aku suka, dia punya spring tu. Dia punya spring tu. Dia bila kita tarik tu, okay, kita dah rasa macam spring tu. Berbanding dengan hard carbon. Hard carbon spring dia kurang sikit. Dia kurang sikit. Okey. Untuk kalau yang soft carbon yang jenis macam aku ni, aku tak tahu apa tulisan ni, apa jenama dia ni. Tapi inilah rupa kotak dia. Okey, dalam dia inilah rupa dia. Dalam dia ni rupa dia. Kalau korang tengok, yang ini yang aku ambil ni 0.475 mm. Yang ini kalau tak silap aku memang yang dalam dekat 50 lb tau. Dia dekat 50 lb, tapi korang tengok tali dia halus je. Halus, itu yang buat aku suka tu. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak, tapi memang halus je. Yang ni dekat 50 lb tau, dia dalam 40 lebih. Korang boleh check lah, 0.475 mm. Dia 0.475 mm 0.475 mm ni memang lebih kurang 40 ke 50 lb macam tu lah. Korang boleh check tengok. Dia ada tulis. Tapi tali dia halus je. Tali dia ni memang kuat. Yang ni memang aku dah pakai lama dah, bertahun juga lah. Aku kasih harum apa, aku pakai ni juga. Okey, aku kasih harum apa, aku pakai ni. Okey, dan dia ada lagi satu tapi jenama lain lah. Jenama lain, dia jenama apa lah, aku tak ingat. Nanti aku cuba letak jugalah dekat beg tu. Aku stok yang tu aku dah habis. Aku dah buang pula dia punya bekas dia. Yang tu pun boleh tahan juga, tapi yang tu yang jenis hard carbon lah. Tapi hard carbon ni nak dapat yang tali halus-halus ni dia susah lah. Kalau hard carbon biasanya pakai 30 lb lah. Maksimum pun lebih kurang macam tu lah, 30 lb. Sebab dia tebal. Hard carbon dia jenis lagi tebal daripada ni lah, kalau yang aku punya yang jenama murah tu lah. Tapi kalau nak senang, korang ambil je ni yang soft carbon ni. Okey, korang tengok yang 50 apa ni, 40 ke 50 lb ni, korang tengok tali dia sikit punya halus. Sikit punya halus lah bagi aku. Tahan, memang tahan lah. Dia punya springnya ni. Okey, mantap. Okey, inilah dia antara apa ni, tali-tali casting yang aku pakai lah untuk BC ataupun spinning. Okey, tapi memang aku pakai biasanya kali 4 lah. Macam yang ini Seahawk Gachiri ni, ya ini ada kali-kali ke. Kalau ultralight aku tak pasti ada kali-kali ke tak. Okey, tapi kalau yang jenis ada main kali-kali ni, kalau biasa kalau untuk casting, aku lebih suka pakai yang kali 4 berbanding yang kali 8. Cuma kali 8 aku selalu juga pakai untuk kalau machine spinning. Kalau BC memang aku pakai kali 4, aku tak pakai dah kali 8. Sebab kali 8 kebanyakan aku pakai dia tak tahan lama lah. Dia suka tali senang luka. Aku tak tahu kenapa. Kalau dekat BC dia senang luka lah. Tambah-tambah dekat BC-BC murah. Kalau pakai dekat apa ni, Daiwa Tatula tu okey lagi lah, tak ada masalah lah. Macam aku ada juga Daiwa Tatula, pakai okey lah untuk kali 8. Tapi nak lebih tahan lama, kali 4 ni lagi better lah berbanding kali 8. Ni bagi aku tau. Kalau bagi orang lain tu terpulang lah. Dan jangan bandingkan tali murah ni dengan tali yang berjenama yang mahal-mahal tu. Yang ni kalau kau nak banding, kena bandingkan dengan yang harga-harga murah punya tali juga. Baru kau boleh nampak perbezaan dekat itu. Sebab kalau dengan yang mahal tu dah lain lah kan. Kualiti lain, harga lain pula. Okay. Alright, jadi sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ini berkaitan dengan tali casting yang aku pakai lah. Kalau korang berminat dengan tali-tali casting ni, okay, berminat kata tali casting ni ataupun tali leader ni, korang boleh tengok lah dekat bag kita tu ataupun dekat bahagian description kita. Aku akan letak dekat situ, ada macam-macam pilihan. Korang tinggal pilih je korang nak yang mana satu. Okay. Alright, sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Alright, apa-apa, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.